Manalah saya tahu kenapa anak awak tu bergaduh dengan Faiz kot. Kalau iya pun janganlah tinggalkan suami, berdosa. Mak Bisa memang tak suka tengok anak dengan menantu dia bergaduh. Lagi-lagi umur perkahwinan diorang ni masih baru. Sampai tengah malam pun Salina masih berkurung dalam bilik. Mak Bisa mula rasa tak sedap hati. Dia pergi ketuk pintu bilik anak dia tu, tapi Salina tak menjawab. Mak Bisa cuba pulas tombol, rupanya tak berkunci. Terus dia masuk dalam bilik. Kenapa bergelap ni, kata Mak Bisa sambil cari suis lampu dekat dinding. Bila bilik dah terang, nampak Salina tengah duduk dekat sudut katil, peluk bantal. Rambut dia kusut masai. Ya Allah, Ina, jangan dekat. Nada Salina jadi garang. Dia pandang Mak Bisa dengan renungan pelik. Lepas tu tersengih-sengih. Mak Bisa terus keluar bilik, panggil Pak Abu yang baru nak tidur. Bang, kenapa? Salina ni bang, cuba abang tengok. Heran saya dengan dia, nampak lain macam. Mak Bisa tarik lengan Pak Abu masuk bilik Salina. Sampai bilik, Pak Abu terus tanya, Salina, kenapa kamu ni? Jangan dekat. Jangan dekat dengan aku. Kenapa kamu ni, Nah? Cuba bawa mengucap. Jangan dekat dengan aku. Korang semua jahat. Salina bukan ketawa biasa. Hilayannya seram, macam ada benda lain dalam diri Salina. Bang, bulu roma Mak Bisa terus meremang. Seram dengar hilayan anak dia sendiri. Pak Abu terus baca Al-Fatihah. Lepas tu baca Ayatul Kursi. Ulang ayat last tu 7 kali. Salina menderam, macam tahan marah yang dalam sangat. Bunyi dia lain macam. Kau tak mampu buat apa-apa lelaki. Sama macam kau tak mampu jaga anak menantu kau. Mata Salina bulat, renung tajam dekat Pak Abu. Lepas tu dia ketawa lagi. Hilayannya makin menjadi-jadi. Bisa, baik awak telefon Ustaz Adi lekas. Pak Abu dah tak tahu nak buat apa dah. Dia tahu yang basic je. Macam ni punya kes, dia memang tak mampu lah. Salina menangis. Lepas tu ketawa kuat. Kemudian tunduk, letak kepala antara lutut dan menangis lagi. Cepat-cepat Mak Bisa ambil telefon, call Ustaz Adi. Lepas tu terus call anak menantunya, suruh datang rumah cepat. Abah yang baru balik main futsal pelik tengok mak dengan ayah dia duduk dekat ruang tamu. Muka dua-dua pucat semacam. Kenapa mak? Kak Ngah kamu tu. Kak Ngah, kenapa dengan dia? Tak tahulah mak aboy, tiba-tiba macam kena rasuk. Menjerit menangis tak tentu pasal dalam bilik tu. Mak dah telefon Ustaz Adi? Mak Bisa mengangguk. Diorang sekarang tengah tunggu Ustaz sampai. Tapi masa macam lambat sangat. Baru 10 minit. Sebelum kita mulakan cerita malam ni, saya nak share sikit. Saya ada pilih 5 buah novel seram yang saya kongsikan dalam video ni. Setiap satu ada vibe yang berbeza. Ada yang jenis gangguan perlahan, ada yang terus bagi tekanan daripada awal. Korang boleh dapatkan novel-novel ni di link pembelian saya letakkan dekat bawah video tu. Korang terus ke Shopee je.